Anda mungkin rasa lega bila ada 200,000 simpanan dalam SB pada tahun 2020. Setiap tahun anda dapat dividen secara purata 5%. Setelah 5 tahun, jumlah simpanan anda meningkat sekitar 255,000. Jika jumlah duit yang sama ditukarkan kepada simpanan emas pada tahun 2020, dengan harga emas sekitar RM220 per gram, anda akan memiliki sekitar 909 gram emas. Hari ini dengan harga emas mencecah 545 per gram setelah tolakan spread 9%, nilai 909 gram yang dibeli 5 tahun lepas meningkat sekitar RM495,000. Bezanya ialah RM240,000. Dalam masa 5 tahun, nilai duit yang disimpan telah susut kuasa beli, sedangkan emas terus meningkat nilainya. Ini menunjukkan bahawa bukan jumlah duit yang menentukan kekayaan, tapi sejauh mana nilainya dapat dipertahankan. Bagi simpanan yang anda tidak gunakan dalam tempoh 2 tahun dan ke atas, bekukanlah dalam bentuk emas. Ia bukan tentang keuntungan yang cepat, tapi tentang melindungi hasil kerja keras anda supaya nilainya bertahan pada masa akan datang. Bagi yang ingin mulakan simpanan emas hari ini di Public Gold, boleh isi borang sign up untuk saya dan bantu anda mulakan simpanan emas hari ini. Jom simpan emas.